Halo, selamat petang dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita ke siri podcast Sister Seni Islam, Kisah Perempuan Kita, siri ke-7, dan pada kali ini kita akan membincangkan satu isu yang perlu dibincangkan tetapi jarang-jarang dibincangkan sesama kita, iaitu topik berkenaan kemiskinan haid di Malaysia. Adakah ia satu mitos atau realiti? Pada hari ini saya ada dua orang narasumber. Di sebelah kanan saya Nur Farahin Abdul Wahid dan juga Anja Julia Abu Bakar. Okay, sebelum tu saya ingin menerangkan inilah satu biografi pendek berkenaan dengan kita punya narasumber pada hari ini. Okay, pertama, Nur Farahin Abdul Wahid, atau selalu kawan-kawan panggil Pak In lah kan? Pak In merupakan seorang aktivis penulis yang bergerak bersama kumpulan bacaan Jurnal Sang Pemula. Dalam masa yang sama, Farahin juga bersama-sama dengan NGO Peduli Merah untuk gerakan pencerahan kemiskinan haid di Malaysia. Memilih penulisan sebagai wadah aktivisme, esei-esei beliau boleh dibaca di laman web Jurnal Sang Pemula dan Solidaritas. Manakala cerpen-cerpen yang lain boleh diakses di Selangor Kini, Akhbar Berita Harian, terutama BH Online dan Tunas Cipta. Farahin juga menghasilkan sebuah kumpulan cerpen berjudul Komedi Orang Minyak yang turut membawa persoalan gender dan keperempuanan. Okay, saya bagi sedikit penerangan lah tentang Peduli Merah ni apa pula. Peduli Merah adalah satu gabungan gerak kerja jangka masa panjang bagi menyampaikan maklumat yang tepat mengenai kemiskinan haid. Manifesto utama Peduli Merah adalah setiap perempuan berhak mendapat akses terhadap keperluan asas seperti tuala wanita secara percuma dan peluang pendidikan yang setara. Okay, kita pergi kepada narasumber kita yang kedua, iaitu Anja Julia Abu Bakar. Beliau adalah pengasas dan pengarah impak di Athena Holding Sdn Bhd, sebuah syarikat keusahawanan sosial yang ditubuhkan pada 2015. Keusahawanan sosial yang dibangunkan ini terbabit dalam pembuatan dan pengedaran tuala wanita mesra alam berjenama Athena, sekaligus mempromosikan gaya hidup yang juga mesra alam. Anja juga aktif memperjuangkan kebajikan wanita muda negara ini. Beliau juga adalah pengasas Sisterhood Alliance, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang memastikan kehidupan lebih baik buat wanita dan kanak-kanak perempuan menerusi pendidikan kemahiran hidup. Kenapa SIS memilih isu kemiskinan haid untuk dibincangkan pada hari ini? Betul ke kemiskinan haid ni berlaku di Malaysia? Pertama sekali kita nak fahamkan dulu apa itu kemiskinan haid. Kemiskinan haid merujuk kepada kesukaran yang dihadapi oleh individu, terutamanya perempuan dewasa dan remaja perempuan, dalam mendapatkan produk kebersihan haid seperti tuala wanita atau tampon akibat kekangan kewangan. Ia juga melibatkan kekurangan akses kepada kemudahan sanitasi yang sesuai, seperti bekalan air bersih dan tempat pelepusan sampah yang selamat. So, masalah kemiskinan haid ini boleh memberi kesan besar kepada kehidupan seharian perempuan, iaitu boleh menyebabkan kalau kanak-kanak remaja kan tidak hadir ke sekolah atau perempuan dewasa tidak hadir bekerja kerana tak mampu untuk menguruskan haid dengan selesa. So di Malaysia ni, kajian menunjukkan bahawa sebahagian wanita dari golongan B40 menghadapi kesukaran untuk membeli tuala wanita dan menjadikan isu ini sebagai cabaran sosioekonomi yang perlu ditangani. Okey, sekarang mari kita mulakan sesi perbualan kita dengan narasumber kita yang pertama, Nur Farahin. Adakah kemiskinan haid ini berlaku di Malaysia? Jika ya, mengapa, dan kemiskinan haid ni dalam bentuk apa? Pertama sekali rasanya kita dah maklum apakah definisi kemiskinan haid itu kan. Jadi kalau kita tanya adakah berlaku di Malaysia, berlaku, ataupun boleh saya katakan ia berlaku dan boleh
berlaku. Sebab ada keadaan yang mungkin menyebabkan perempuan itu dia tidak mengalami kemiskinan haid pada awalnya, tapi dia termasuk ke dalam kelompok yang berhadapan dengan masalah kemiskinan haid. Okey, jadi yang pertama sekali kita perlu sedar yang selagi kita ada kemiskinan, maka kemiskinan haid itu boleh berlaku. Sebab kita tidak bercakap tentang miskin pada duit sahaja. Tapi bila kita miskin, banyak lagi benda yang kita terbatas. Contohnya dari segi pemikiran, cara kita membuat keputusan untuk hidup, cara kita decide sesuatu, adakah haid itu lebih penting ataupun makanan lebih penting. Beli produk tuala wanita ataupun beli beras misalnya kan. Jadi bila kita miskin, ada cara fikir yang mungkin terbantuk yang menyebabkan kita tidak dapat mengurus haid dengan baik. Dan seterusnya bagaimana boleh berlaku ni, contohnya bila kita terlibat dengan bencana. Okay, dan mungkin kemungkinan besar apabila kita sebagai mangsa, contoh banjir kan. Jadi kita ada kekangan akses kepada produk. Kita ada kekangan akses kepada privacy juga. Contohnya bila kita berkumpul sama-sama dekat kawasan dewan komuniti bantuan tu kan. Jadi pertama sekali kita tak ada privacy untuk mengurus haid dengan baik. Kita dah terjerumus kepada kemiskinan haid juga. Satu-satu masa tu kita tak boleh mengurus dengan baik, tak ada air bersih, tak ada tempat yang baik untuk pelupusan. Jadi kita akan masuk ke dalam golongan yang berhadapan dengan kemiskinan haid. Dan seterusnya ada juga masa kami di Peduli Merah buat survey, adakah bagaimana pengalaman semasa mengurus haid? Ada tak masalah? Okay, kita terima. Contoh yang paling popular lah, kita ulang lagi sekali lah kan. Artikel daripada Endang yang berkongsi pada masa tu, mereka tiada sumber pendapatan yang tetap oleh sebab dia seorang pemain biola kan. Jadi dia bergantung kepada duit yang diterima daripada pelanggan. Dan pada masa yang sama memerlukan duit lebih untuk cater medical bills ayah dia. Apa yang Endang buat ialah dia sedar yang bila kita tidak ada nutrien yang baik, kita tidak ada sumber makanan yang baik, jadi masalah haid boleh terganggu, boleh tak datang dan sebagainya. Jadi dia decide untuk puasa. Dia sengajalah berpuasa supaya tak datang haid. Supaya tak datang haid, kurang nutrien, tak datang haid, dan bills yang selalunya keluar untuk belanja haid, beli tuala wanita, produk lain macam pil untuk senggugut kan, dia tak perlu keluarkan di situ dan masuk kepada bil medical ayahnya. Kita nampak macam simple kan, tapi sebenarnya sekecil-kecil amount duit yang dikeluarkan tu pun penting bagi orang yang berhadapan dengan kemiskinan haid. Jadi itulah antara keadaan miskin haid yang berlaku di Malaysia. Adakah dengan berpuasa boleh menyebabkan haid kita terbantuk lah, tak keluar pada bulan tu? Sebenarnya bila dia terlalu ekstrim, macam memang betul-betul puasa berhari-hari. Ni bukan setakat puasa. Bukan setakat puasa satu hari. Bukan puasa Ramadan lah. Ramadan. Berbuka pula makan makanan yang tidak seimbang. Misalnya sekadar ada je lah nasi je, tak ada protein. Dan kita tahu kita punya tubuh badan ni kan kompleks kan. Bila kita tak terima nutrien yang cukup, macam-macam boleh berlaku. Jadi itu yang berlaku kepada Endang, dan itu cara yang bagi dia berkesan untuk dia cut expenses dekat produk tuala wanita tu. Yelah, macam mana yang kita tahu kan, rata-rata produk tuala wanita, katalah yang untuk 10 sahaja dah RM3 lebih. Kalau nak beli yang banyak, macam sekarang kan ada yang 20, ada yang lebih lagi untuk buat stok, lagi mahal lah kan. Okay. Terima kasih Farahin. Sekarang ni saya nak ajukan soalan kepada Anja. Anja kan seorang usahawan social enterprise kan. So ketika banjir berlaku di Malaysia, terutama banjir besar lah macam di Selangor hari tu, tahun 2021, Anja ada pergi melawat dengan kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir ni? Kalau anything to do with macam bencana alam, memang kami tak terlibat. Sebab
kami memang fokus kepada isu yang berkait rapat dengan kemiskinan haid, terutama kalangan pelajar berusia 11 ke 17 tahun. Kita memang fokus pelajar sekolah sebab 2012 yang mana kita mendapati terdapatnya pelajar-pelajar perempuan berusia 11 ke 17 tahun di pedalaman, ini memang bukan setakat outskirt ni, memang dalam lah di rural ni kan, yang memang ketinggalan, ada evidence ketinggalan 5 ke 7 hari setiap bulan sebab tak mampu beli toilet wanita. Yang ni pun dimaklumkan oleh penjaga ataupun guru-guru ataupun yang memang kata funder. Kalau di pedalaman Sabah, yang sebab saya banyak pergi ke Sabah Sarawak kan, dia mubalik-mubalik Kristian yang funder macam menyediakan tempat tinggal, makanan dan yang basic, tapi tak termasuk dengan toilet wanita ni. Dari situ yang bagaimana kami tahu nak tackle tu lah. Tapi kalau berkaitan dengan bencana, kami tak terlibat. Lagi satu, produk kami adalah produk yang memerlukan dibasuh semula. Sangat tidak sesuai bagi mangsa-mangsa yang mengalami bencana. Sebab selain daripada yang berlaku di Selangor, kami juga memang dah 3-4 kali different pertubuhan yang menghubungi untuk mendapatkan sponsorship untuk mereka di Gaza, mereka di masa gempa bumi di Nepal, tapi memang tak sesuai sebab isu air. Jadi sejak itu memang kami tidak pernah terlibatlah secara langsung. Kalau nak kata yang tidak langsung tu, kalau ada kempen-kempen NGO lain yang berkaitan dan memerlukan bantuan, kami just beri dari segi sumber kewangan je, tapi tak terlibat secara langsung. Athena Empowers memang fokus kepada tuala wanita yang mesra alam, semesra alam yang boleh diguna pakai kita ada dua berkali-kali. jenis, satu yang memang boleh dibasuh dan diguna semula, satu lagi yang biodegradable. Kita tak ada keluarkan tuala wanita yang pakai buang biasa. Yang maksudnya kalau biodegradable tu berbanding tuala wanita biasa yang mengambil masa 500 tahun untuk terurai, yang kita punya 6 ke 12 bulan je. Masih ada orang kata structure material tu memang untuk mesra alam. Okay. Jadi dia agak premium lah. Agak premium dan jangkaan untuk kepada golongan-golongan B40 tu agak terhad lah kepada mereka. Okay, kalau secara dasarnya bila tengok set aja yang kalau kami jual satu set tu dalam 200.5, memanglah agak melampau kan, macam T20 kayangannya harga. Tapi kalau dilihat balik, kalau kita lihat balik macam dalam in average, Malaysian women spend 200-300 setahun untuk produk tuala wanita. Ikut brand dia, it could be 100 pun a year. Tapi ni kita ambil secara kasar. Dan tuala wanita yang kalau guna semula tu dalam anggaran 200 ke 200.5 memang cukup untuk satu kitaran. Bila dia kena period, tak kisahlah dia kena 10 hari ke 9 hari ke, dia memang cukup sebab kita akan educate cara penggunaan yang betul. Dan sebenarnya penggunaan yang lama 5 ke 7 tahun tu, bila kita lihat jangka panjang, dia memang ada penjimatan dalam RM1,000 sekiranya. Sebab kita bukan setakat lepas kita beri tu, kita monitor. Dari monitoring tu yang kita tahu bukan saja mendapat penjimatan, tetapi dalam masa yang sama kita buat juga calculation the impact untuk alam sekitar, yang mana setiap 1,500 penerima yang menerima produk kami yang kami monitor, kita dah reduce 467,000 disposable pad to the landfill. Bermakna dia ada secondary impact juga. Menarik Saya rasa saya pernah beli satu pad kain dari Anja. Masih elok lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Tak sesuai lah untuk saya bawa pakai ke office. Sebab nak basuh kat mana, nak sidai. Kalau panty liner tu yang lebih bagus lah. Tetapi berbalik kepada B40 tu, bila kami turun ke perkampungan, sponsor apa semua, bila mereka kita dah educate betapa penjimatan tu, memang sehari dua lepas kami kembali daripada program-program, kami akan dihubungi oleh ibu bapa. Later anak saya terima. Tetapi bila kita lihat jangka panjang tu, dia nak beli untuk isteri, untuk anak yang lain, dia akan spend sebulan tu mungkin beli satu set sebab dia nampak penjimatan jangka panjang. Terima kasih Anja. Okay, sekarang ni saya nak berbalik semula kepada Farahin. Tadi Farahin cerita pasal Endang yang berpuasa. So ini di Malaysia yang memilih untuk mengandung dari keluarkan duit setiap bulan untuk membeli tuala wanita.
Dan jika ya, apa rasionalnya mereka berbuat demikian? Kerana lepas beranak pun mereka tetap perlukan tuala wanita yang banyak. Terutama masa nifas dan masa berpantang lah. Okay. Kalau tanya adakah berlaku, ini daripada NGO Sanitary Bank kawan-kawan dalam NGO yang cakap tentang berlakunya isu begini, dan kebanyakannya berlaku di kawasan rural lah, pedalaman yang pilih untuk mengandung berbanding period. Sebabnya yang pertama, bila kita cakap pasal benda ni macam susahan kita nak hadam. Kenapa mereka buat keputusan macam tu? Tapi saya selalu tekankan yang kena ingat yang benda ni berawal daripada kemiskinan. Dan bila miskin, cara kita berfikir pun jadi terbantut. Cara kita buat keputusan pun mungkin lain sikit daripada orang yang lebih berkemampuan daripada kita. Jadi mereka memilih untuk mengandung ni pertama sebab mereka fikir 9 bulan tak perlu. Dia dah jimat kos selama 9 bulan. Mengandung lah. Jadi 9 bulan tu tak payah fikir dah pasal datang haid, tak payah fikir pasal beli tuala wanita, dan tak payah, kalaupun dia tak pakai tuala wanita, dia tak perlu fikir nak cari kain, tak perlu fikir nak basuh masa tu. Tak perlu fikir privacy semasa mengurus haid. Dan kita berbeza-beza kan. Ada yang ada pengalaman leceh sangat nak urus dia punya haid. Yang bocor, yang apa, yang perlu panjang, perlu pendek, bertukar-tukar, alas kain batik masa tidur lagi kan. Jadi mereka fikir satu, jimat keuangan 9 bulan. Yang kedua, tak perlu fikir leceh mengurus haid. Dan bila bersalin, itulah tempohnya. Kalau mungkin dalam masa nifas 60 hari, 40 hari kan minimum. Kalau tak silap saya. Jadi 40 hari tu je lah perlu nak settlekan masalah nifas tuala wanita, ataupun biasanya kebanyakan yang di pedalaman ni mereka ada alternatif kain untuk pakai lapik pada masa tu. Dan ini juga berlaku bila kita rasa dah jimat 9 bulan, bagaimana dengan kos mengurus anak selepas tu. Jadi ini yang kita risaukan. Bila kita berhadapan dengan kemiskinan haid, kita tak fikir jauh. Selepas ada anak tu pun kita tak fikir apa yang kita nak buat dengan anak kita. Misalnya anak ni dah beranak, boleh jadi ada setengah yang bagi pada orang. Macam di Sabah sendiri, pengalaman saya semasa belajar di Sabah, bila saya dengar cerita-cerita daripada pensyarah saya kan, lecturer saya, ada seorang lecturer saya ambil anak angkat, saya tanya, kenapa, dari mana terima semua kan. Keluarga ni miskin, lepas beranak beri. Banyak berlaku begitu, lepas beranak beri anak. Jadi tak payah fikir, mereka tak fikir pun apa jadi selepas tu. Mereka fikir jangka masa pendek. Yang pendek yang 9 bulan tu mereka fikir. Selepas tu nanti baru fikir. Jadi ini yang menyebabkan ada dalam kalangan ibu yang pilih untuk mengandung berbanding datang haid. So, adakah macam mereka ni tidaklah lepas dah habis satu pregnancy, dah habis berpantang, kemudian pregnant lagi? Tidaklah kan? Ada kemungkinan tu. Ada kemungkinan tu. Sebabnya miskin haid ni pun kita terhad akses kepada pendidikan. Jadi termasuk juga family planning, termasuk juga bagaimana mengurus semasa selepas haid, nak jarakkan anak tu, nak ambil apa. Jadi itu pun kalau mereka kira kata miskin haid tegar, jadi akses kepada pendidikan itu pun terhad. Itulah boleh berlaku selepas tu pun mengandung lagi. Selepas tu pun mengandung lagi. Kalau ikut secara logiknya, kita rasa ialah mudarat lah untuk perempuan tu sendiri kan. Sebab badan dia yang terima lepas satu pregnancy kepada satu pregnancy kan. Tapi sebenarnya golongan macam ni lah yang patut kita tumpukan dan bagilah pendidikan yang sepatutnya kan. Supaya hamil tu dapat dijarakkan kan. Dan ialah bukan setakat fikir 9 bulan tak payah ada period. Tapi ialah mungkin senang bagi mereka untuk lepas beranak, bagi anak pada orang. Kemudian cycle tu akan sentiasa berulang juga kepada dia kan. Ataupun mereka rasa bila kanak-kanak tu dah besar, anak tu lah yang nanti perlu kerja untuk tampung balik keperluan keluarga. Itu maknanya kemiskinan haid di Malaysia ni memang
satu realiti bukan sekadar mitos Macam kita rasa alah tak mampu ke setakat nak beli RM3, RM4 je kan. Tapi untuk mereka itu adalah ialah duit. Dan duit tu better spend kepada benda-benda yang perlu untuk mereka. Penting. Okay, now sekarang saya nak berbalik kepada Anja. Anja mengatakan yang company Anja memfokuskan kepada tuala mesra alam kan. Tapi macam mana yang kita tahu tuala mesra alam ni kan agak mahal berbanding dengan tuala pakai buang macam tu saja kan. So apa cabaran Anja untuk memastikan yang tuala mesra alam ini harganya berpatutan dan boleh diakses kepada semua perempuan? Okey. Sebab bila kita tengoklah dalam kalau pasaran memang ada dua jenis produk lah. Satu produk yang memang harian kegunaan semua orang public afford to buy. Satu lagi yang high end. High end ni termasuklah biodegradable dan juga tuan wanita guna semula daripada fabric ni. Tetapi bila kita lihat pula yang dia perbuat daripada fabric, ada berjenis-jenis fabric. Bezanya kami gunakan fabric yang premium sebab kita nak cater untuk pengguna di luar negara yang memang high end juga, yang memang menilai jenis-jenis material yang kita guna. Jadi material yang kita guna ni memang yang ada setiap helai tu memang ada sertifikatnya, dia ada sertifikat dia sendiri. Maksudnya bila kita beli dari pengilang tu memang batch yang keluar tu dia ada sertifikat dia sendiri yang dah melalui kelulusan dari segi green dia, proses dia, organik dia. Cumanya bila di Malaysia kita tak adalah pula nak keluarkan nak kena buat another pula satu orang kata dapatkan akses untuk kelulusan dari segi organiknya. Tetapi sebagai sebuah perusahaan sosial kita dah ada calculation dia macam mana kita boleh afford untuk sponsor juga tuala-tuala wanita ni. Setiap RM1 yang kita spend untuk kos operasi kita akan put aside 25-35% macam tu, yang mana enough untuk kalau kita kata okay, partner saya kata okay dah boleh, kita dah boleh sponsor 100 pelajar. Setiap seorang pelajar tu kata dia punya nilai kalau dia RM9 250. Sebab kita ada buat program semua. Kalau di Sabah Sarawak kos kita RM350. So bermakna kita dah capai sasaran tertentu untuk kita pergi sponsor. Jadi dari situlah maksudnya mereka tak perlu beli, tapi mereka hanya tapi kita pun bukannya main simply pergi je sebab kawasan tu dia B40 ke tak. Kita still perlukan evidence sama ada tak masalah ketidakhadiran yang tinggi, ada tak masalah isu behavior disebabkan latar belakang keluarga lah yang kurang berpendidikan, dan banyak lagi kita ambil kira sebelum kita agree untuk pergi ke kawasan tersebut untuk buat program. Okay, ini saya nak bertanya soalan kepada semua So Farahin rasa pihak mana yang perlu bertanggungjawab dalam mengurangkan kes kemiskinan haid ini? Dan apa yang perlu dilakukan supaya orang tidak anggap isu ni remeh sebenarnya? Isu ni penting sebenarnya. Bukanlah remeh. Betul. Nanti saya nak tanya Anja juga. Itu semula Abang peranan kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak bercakap siapa yang paling utama untuk bercakap tentang miskin haid, bukan bercakap, cater isu miskin haid ni mestilah authority kan. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita sedar yang miskin haid ni ada keadaan dia, facility misalnya, pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan sendiri perlu, kita tak boleh anggap benda ni di meja aktivis saja. Pertama sekali perlu address isu ni. Perlu mengaku yang kemiskinan haid sedang berlaku di Malaysia. Dan selepas tu gerak kerjanya mesti berterusan. Sebab sampai sekarang kita menunggu data yang jelas tentang bagaimana kemiskinan haid ni berlaku di Malaysia. Sebab kita percaya autoriti ada sumber. Mereka boleh gerakkan, mereka boleh bergerak, boleh cari, boleh masuk ke pedalaman Sabah sendiri, boleh masuk ke kawasan-kawasan yang tak tercapai oleh kita untuk ambil tahu bagaimana sebenarnya keadaan ni berlaku di Malaysia. Dan yang seterusnya, kita kena tengok balik bagaimana fasiliti ni cater perempuan-perempuan di Malaysia untuk kita uruskan haid kita. Benda ni simple. Macam bila kita pergi masjid, kita pergi surau, kita sedar yang kebanyakan tandas perempuan tu sangat tidak memungkinkan untuk kita mengurus haid dengan bermaruah. Kita tak ada tong sampah, kita punya bekalan air, tak ada tisu.
Bekalan air kita pun terbatas. Kebanyakannya pakai gayung. Pakai gayung ni memang rumit kita nak urus haid kita. Dan seterusnya bos-bos kita di tempat kerja. Ini pun antara yang perlu memainkan peranan untuk kita basmi kemiskinan haid ni. Dan sudah tentu autoriti memainkan peranan untuk bagi tahu di tempat kerja ni bagaimana untuk mengurus kemiskinan haid. Sebabnya contoh macam tadi Adiba ada sebut ada yang terpaksa cuti tak datang tempat kerja. Jadi kemarin masa kami buat pameran kita ada bagi cadangan. Sebab di Indonesia sendiri mereka peruntukkan 2 hari cuti haid untuk perempuan. Okay. Peruntukan cuti haid tu 2 hari. Jadi kalau lebih 3 hari tu memang kena ambil MC lah kan. Tapi di Malaysia kita tak ada. Cuma kalau ada ura-ura kan? Ada ura-ura dan saya tengok kalau di media sosial pun ada beberapa syarikat yang dah apply. Yang dah apply cuti haid ni. Bila saya buka undian tu ramai yang setuju. Sebabnya bukan kita nak ambil kesempatan, tapi ada yang berhadapan dengan masalah yang memang tak boleh bangun. Yang memang teruk. Ada yang pitam, ada yang muntah-muntah. Kita semua berbeza kan keadaan kita. Dan mereka rasa perlunya 2 hari tu. Sebab kalau pergi ke klinik, kita perlu dapatkan slip MC, kita kena bayar duit lagi. Untuk urus haid sebulan saja kita kena spend untuk dapat MC pula. Jadi perlunya pemerkasaan untuk kita apply perkara ni supaya miskin haid dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Dan yang seterusnya penting juga untuk akademia untuk cater isu ni dari segi membuat kajian yang menyeluruh, bukan sahaja semata-mata miskin haid tapi yang terkait dengan kesihatan perempuan. Contohnya sekarang dah banyak orang cakap, saya ada PCOS, saya endometriosis, saya ada kanser cervix. Tapi sejauh mana kita di Malaysia mengkaji masalah-masalah ni terhadap perempuan. Jadi perlunya akademia untuk step up their game supaya kemiskinan haid ni kita boleh bincangkan secara menyeluruh lah. Dan kita sebagai aktivis pun memang kena sentiasa bercakap lah tentang ni supaya orang create discourse kan. Kita create discourse. Kena membuat orang bercakap pasal isu ni. Kalau tak, orang tak bercakap. Betul. Sebab isu ni tabu kan. Macam dulu saya beli tuala wanita kena bungkus dengan surat khabar. Betul. Malu kan beli tuala wanita. Tapi saya rasa sekarang macam dah agak baik kan. Kita dah tak boleh perlu bungkus. Betul. Dulu pakai plastik hitam. Plastik hitam. Okay, kalau Anja pula macam mana? Okay. Bila kita kata fokus pada agensi mana lah kalau kata dari konteks kerajaan kan, memanglah kalau orang kata setiap bila sekali pandang ini isu Kementerian Wanita kena handle. Tapi macam saya setujulah, dia bukannya mesti Kementerian Wanita yang berkaitan. Dia mesti akan ada kaitan satu kepada satu. Contoh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi. Dia akan masing-masing ada peranan dia, sebab bila dah tahu satu isu yang ketidakhadiran kat sekolah, bila high absenteeism affect kat sekolah, jabatan daerah pun macam mana, kenapa sekolah ni tinggi sangat ketidakhadiran, akan sampai ke kementerian juga. Bila kementerian juga, bila report tu hantar, apa menyebabkan, yelah antara punca-punca kurangnya kehadiran ke sekolah itu mungkin 0.5%, mungkin 5%, tetapi dia still contribute kepada percentage tu. Kat macam mana you nak cari orang kata solusi untuk mengurangkan that percentage tu kan. Jadi itu baru satu. Itu kalau Kementerian Pendidikan. Kalau macam kata wanita pula, dia lagi besar. Sebab macam kami, kita sekarang dah mula bergerak kepada macam mana kita boleh bantu untuk sponsorkan tuala wanita ke wanita, banduan wanita pula. Sebab saya sendiri pernah orang kata interview bekas banduan, beberapa lah kita nak just nak dapatkan info je kan, dan agak terkejut juga apabila saya diberitahu mereka cuma diberi sehelai je tuala wanita sehari, sekeping. So saya kata macam mana? Dia kata semua orang sama, tetapi habis kalau banyak sangat, kalau dah terlalu tenat, dapatlah lagi satu. Tetapi yang saya kagum tu dengan bila kita desperate ni, dia akan jadi kreatif. Bila kreatif tu, dia orang kata dia buka pad tu, ada gulungan-gulungan kapas, dia akan gulung 5 keping. So sehari 5 gulungan kapas tu diguna sebagai tampon. Jadi ada juga yang basuh pad tu sendiri guna semula. Maksudnya esok dia guna, tak hygiene lah. Tak hygiene. Jadi apa beza dengan yang fabric ini kan? Jadi antara yang kita
apa akan laksanakan adalah mengenal pasti kita punya rakan-rakan orang kata impact partner lah, contoh NGO mana yang boleh terlibat dengan wanita, banduan wanita stateless, macam baru ni saya ke Sempurna. Saya berkesempatan jugalah dengan community leader yang boleh bantu kami untuk akses wanita-wanita di stateless di Sempurna, di Tawau sana. Dan seterusnya orang asli, dan yang terakhir yang memang kumpulan asnaf Tegar ni lah. Jadi bagi saya bila kita ni turun ke grassroots ni, bila kita bawa information tu, harapan saya lah ataupun harapan aktivis-aktivis yang lain yang memang mungkinlah kita ni bawa suara 10 juta, tapi bila kita turun komuniti tu, kita dah orang kata dapatlah sedikit info, harap terimalah info tu. Orang yang membuat dasar tu, dia adalah data, dan mungkin macam Farahin kata, dia ada akses untuk hantar lagi pegawai dia untuk orang kata okey, yang ni kat Sabah ni Sarawak, cuba hantar 2, 3 kumpulan pergi ke Kedah, ataupun orang kata minta institusi pendidikan yang mana yang ada membuat fokus kepada isu kemiskinan haid ni, untuk orang kata ialah fund sedikit lah untuk dapatkan data. Kata ada data, macam mana yang nak buat polisi, sebab it takes time you nak meluluskan satu polisi kat parlimen kan, nak bawa kepada menteri. Jadi saya harap info-info yang mana aktivis-aktivis bawa dari bawah tu diambil, orang kata diambil pedulilah, maksudnya walaupun mungkin remeh, tetapi itu yang maklumat yang kita bawa tu fresh from over lah. Dia patut menilai maklumat yang kami bawa tu sebab dia tak keluarkan kos pun kita, untuk dapatkan data tu. Mungkin dia boleh petikai dari segi tanya kami beberapa soalan, macam mana kami dapat data tu. Okey lah kan, at least kurang-kurangnya dia nak pun jaga bahagian dia lah juga, maksudnya nak tahu fakta tu betul ke, auta ke kan, data ke auta. Jadi jangan orang kata ketepikan teruslah apa je yang orang kata maklumat-maklumat yang kami bawa daripada hasil daripada aktiviti-aktiviti dekat kerja-kerja lapangan tu, supaya orang kata dia boleh ambil kira, dan mungkin bila dia ada focus group ke, dia ada orang kata focus group discussion ni, ambil kira maklumat tu semua dan dibawa ke perbincangan. Kalau saya boleh tambah satu lagi, boleh. saya rasa berdasarkan pengalaman kan, rakan-rakan kan, kita dengar cerita, sebenarnya saya rasa masalah yang paling besar juga ialah pendidikan. Betul. Sebabnya nurse sendiri kan, bila kita pergi klinik desa, selepas ibu-ibu bersalin, mereka akan sarankan birth control. Mereka akan sarankan buat ni, buat ni, jaga jarak, puan jaga, jangan ni. Walaupun kita dah buat banyak benda, kita dah bagi awareness, kita dah create macam-macam, tapi kalau pendidikan tu tak tekal dan mungkin tak diulang banyak kali, benda tu, kemiskinan haid ni masih boleh berlaku. Dan contohnya pendidikan tu paling utama lah kalau kita nak selesaikan masalah kemiskinan haid ni. Ya, tapi di sini saya nak macam memberi satu penerangan bagaimana kemiskinan haid dan kesihatan reproduksi wanita ni saling berkait rapat kan. Dan biasanya kalau perempuan yang tidak menjaga ataupun tidak kuala wanita yang bersih dan masalah kesihatan reproduktif kan, yelah kita pakai benda yang kotor, memang kita rasa kita basuh bersih, jemur, tapi yelah zaman dulu mungkin terhadlah juga kepada sabun yang antibakteria kan. Itu juga memainkan peranan lah kepada kesihatan reproduksi kita. And then sesiapa yang tidak mampu untuk menguruskan haid mereka dengan betul, boleh juga mengalami gangguan kesihatan mental. Malu kawan-kawan tengok, kenapa merah aja baju belakang tu kan, dah kena, yelah masih kita kanak-kanak kan, kena ejek-ejek, kena gelak-gelak, dah rasa malu, tak nak bergaul kan, dah kita pun ada withdrawal syndrome pula time tu kan. Lepas tu ni macam kanak-kanak yang tak pergi sekolah, dah cicir pendidikan, dan perempuan-perempuan yang tak pergi kerja kerana tak mampu menguruskan haid, dah nanti bos marah pula, kenapa asyik cuti je setiap bulan kan. Itulah antara kenapa masalah kemiskinan haid ni patut ditangani secara betul dan mesti ditangani secara serius. Benda ni adalah realiti, bukan saya saja perempuan ni. Macam kan dulu ada ura-ura perempuan yang dapat haid
yang ada period cramp supaya diberi cuti setiap bulan kan. Lepas tu ada je lah mulut-mulut jahat yang kata perempuan ni mengambil kesempatan nanti daripada cuti-cuti yang diberikan. Begitulah. Soalan macam mana dengan productivity lagi. So itulah macam terutamanya air bersih, sabun untuk mencuci diri masa haid ni, ini boleh menyebabkan masalah kebersihan yang serius lah kalau tidak ditangani dengan betul kan. So saya ingin membuat kesimpulan bahawa kemiskinan haid ni bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang mengalaminya, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Terutamanya impak kepada pendidikan, impak ekonomi, impak stigma dan diskriminasi ni terutamanya yang memang very cultural punya. Memang culture tu sangat ingrained lah dalam masyarakat itu kan. Lah macam yang saya kata terpaksa diasingkan, tak boleh bercampur dengan mitos tu. masyarakat yang lain sebab perempuan tu dalam keadaan kotor dan macam-macam lagi lah. Okay, so untuk menangani masalah kemiskinan haid ni, dia memerlukan usaha bersama daripada pihak kerajaan, NGO dan masyarakat untuk memastikan akses yang lebih baik kepada produk kebersihan haid ni dan juga pendidikan yang betul lah mengenai kesihatan menstruasi. Okay, saya akhiri sesi podcast kita pada hari ini dan saya ingin menyeru kepada pendengar di luar sana, layari laman web Sisters in Islam www.sistersinislam.org dan juga follow kita di media sosial yang akan diterakan selepas ini. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Farahin dan juga Anja kerana sudi meluangkan masa berkongsi pengalaman bercerita tentang masalah kemiskinan haid ini di Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi di siri yang akan datang.